Andai ada berjuta yang datang mencoba, kau tetap satu menawan hati semua. Selamanya tersemat dalam persada, cahaya bersinar teristimewa. Inspirasi tetap teguh berdiri, dalam gelap kau tetap menyinari. Hanya satu pesona tiada ganti, engkau bintang, kau tetap menyinari. Engkau bintang, kau tetap menyinari. Setiap perjalanan bermula dengan satu langkah kecil. Di sebalik setiap kejayaan seorang anak, ada doa, ada kesabaran dan ada kasih seorang guru. Hari ini, kita menzahirkan penghargaan kepada seorang pendidik yang telah mengabdikan hidupnya demi ilmu dan ummah. Dilahirkan pada 19 Januari 1970 di Kampung Bukit Ceraka, Jeram, Selangor. Beliau merupakan puteri kepada Haji Muhammad Nordin bin Saluki dan Zabedah binti Badar. Sejak awal kehidupannya, nilai kesederhanaan, keikhlasan dan kecintaan terhadap ilmu telah menjadi asas dalam diri beliau. Inilah kisah seorang wanita tabah iaitu Ustazah Nur Anita binti Nordin. Perjalanan ilmunya bermula di Sekolah Kebangsaan Datuk Maharaja Lela dari tahun 1977 hingga 1982. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian menengah di Sekolah Agama Menengah Jeram dan kemudian di Sekolah Agama Menengah Tinggi Hishamuddin Kelang. Minat dan kecintaan terhadap ilmu Islam membawanya ke Pra-Akademi Islam Nilampuri, Kelantan sebelum melangkah ke Universiti Malaya dan berjaya menamatkan ijazah sarjana muda pendidikan Islam pada tahun 1994. Pada 3 November 1994, beliau bertemu jodoh dengan Encik Nur Mishidi bin Mat Said. Hasil perkongsian hidup ini, mereka dikurniakan 6 orang cahaya mata, 4 perempuan dan 2 lelaki, serta 3 orang menantu dan 4 orang cucu lelaki yang menjadi penyeri kehidupan hari ini. Perkhidmatan beliau sebagai pendidik bermula pada 1 September 1994 di SMK Seri Istana Kelang. Pada 1 Januari 1998, beliau bertukar ke SMK Jeram dan seterusnya berkhidmat di SMK Bukit Kucing Tengah bermula 1 Februari 2013 hingga 18 Januari 2026. Sepanjang 31 tahun perkhidmatan, beliau setia berbakti sebagai guru pendidikan Islam, mendidik dengan penuh hikmah dan kesabaran. Selain tugas hakiki sebagai pendidik, beliau turut memberi sumbangan besar dalam pelbagai peranan profesional, antaranya sebagai penanda kertas SPM Pendidikan Islam, Ketua Panitia Pendidikan Islam, Juru Foto Sekolah, Setiausaha Kebajikan, Setiausaha Kesihatan, Setiausaha Surau, Setiausaha Majalah, Setiausaha Kurikulum dan Setiausaha Co-Kurikulum. Malah, beliau juga telah menghasilkan kajian tindakan peringkat sekolah sebagai usaha berterusan meningkatkan kualiti pendidikan. Atas dedikasi dan kecemerlangan, beliau telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2004 dan sekali lagi pada tahun 2014. Ini merupakan satu pengiktirafan terhadap keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam dunia pendidikan. Bertahun-tahun berlalu, ratusan murid silih berganti dan setiap seorang daripadanya telah dibentuk menjadi insan yang lebih berilmu dan berakhlak. Bukan sekadar ilmu akademik yang dititipkan, tetapi nilai kehidupan, adab dan kefahaman tentang tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah.
Anak-anak yang Ustazah sayangi, jika suatu hari nanti kalian berjaya, jangan lupa untuk merendah diri. Dan jika suatu hari kalian jatuh, ingatlah, pernah ada seorang guru yang sentiasa percaya pada kalian. Jaga adab dan akhlak walau di mana kamu berada. Ilmu itu penting, tetapi akhlak lebih utama. Kejayaan sebenar bukan hanya pada peperiksaan, tetapi sikap dan kepribadian kamu. Terima kasih kerana menjadi anak yang baik. Di mata rakan sejawat pula, beliau adalah rakan kerja yang berdedikasi, tenang dalam menghadapi cabaran dan tidak pernah berkira dalam memberi bantuan. Keikhlasan beliau menjadi contoh dan inspirasi buat seluruh warga sekolah. Sahabat-sahabat yang dikasihi, teruskan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Walaupun cabaran dunia pendidikan semakin besar, jangan pernah lelah berbuat baik dan menabur bakti. Kerana setiap ilmu yang disampaikan adalah amal jariah yang berpanjangan. Semoga Allah memberkati setiap langkah kita, mengurniakan kesihatan, kesabaran dan kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa. Kak Ita! Selamat bersara! Semoga Kak Ita terus sehat, ceria, bahagia, gembira sampai keluarga tercinta. Selamat bersara Kak Ita! We love you! Selamat bersara Kak Ita! Assalamualaikum Ustazah Anita. Saya Atika. Saya Umairah. Saya nak cakap terima kasih kepada Ustazah sebab dah ajar saya daripada awal tahun sampai akhir tahun. Nanti keluar Ustazah jangan lupakan saya tau. Hai, saya sayang Ustazah. Muah. Ucapannya daripada saya pula. Terima kasih Ustazah sebab dah mengajar saya. Berkatkan ilmu yang Ustazah dah ajar kepada saya. Terima kasih sebab dah dengar luahan hati saya dekat bilik dokumentasi selalu. Itu sahaja ucapannya daripada saya. Terima kasih Ustazah sebab dah ajar saya. Semoga Ustazah dilindungi Allah SWT dan happy selalu. Terima kasih Ustazah. Sayang Ustazah. Saya sayang Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ini Hana dengan Dia. Sekarang kita dah form 2. Dah tak jadi anak mak Ustazah lagi. Siapalah nak layan perangai pelik kita orang nanti. Tapi apa-apa pun, terima kasih Ustazah sebab jadi Ustazah kita orang. Patutnya Ustazah kena naik pentas dan ambil sijil SPM sama-sama dengan kita orang. Tapi nak buat macam mana kan? Ada sebab peribahasa setiap pertemuan ada perpisahan tu wujud. After all, terima kasih Ustazah. We love you. Sarang you. Assalamualaikum. Hai Ustazah. Saya Aina. Saya Asfa. Mesti Ustazah dah kenal kita orang kan? Yang selalu berdua dalam kelas tu. Hari ni hari terakhir Ustazah kat sini. Jadi kami nak cakap sikit lah. Sejujurnya, kami nak sangat belajar dengan Ustazah sampai habis sekolah. Tapi, apakan daya, Ustazah dapat mengajar kami selama setahun saja. Kami nak minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kami dekat Ustazah. Terima kasih atas segala pengorbanan Ustazah dekat kami semua. Semoga Ustazah sentiasa berada dalam lindungan Allah. Bye Ustazah. Terima kasih Ustazah. Kami sayang Ustazah. Bye. Dan kini, pada tanggal 19 Januari 2026, secara rasminya beliau telah bersara setelah berkhidmat selama 31 tahun. Kami, seluruh warga SMK Bukit Kucing Tengah, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Anita binti Haji Nordin.